Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Bantuan MY, saluran yang menyampaikan maklumat rasmi, sahih dan terkini berkaitan bantuan kerajaan, subsidi serta isu kos sara hidup rakyat Malaysia. Dalam video ini, kita akan fokus kepada satu persoalan yang paling kerap ditanya oleh penerima bantuan, iaitu bilakah kredit sara boleh digunakan untuk membeli barangan basah seperti ikan, ayam, daging dan sayur-sayuran. Persoalan ini timbul kerana barangan basah merupakan keperluan asas harian. Ramai penerima bantuan berpendapat sekiranya kredit sara boleh digunakan untuk tujuan ini, ia akan membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup yang semakin dirasai ketika ini. Untuk makluman, setakat ini penggunaan kredit sara hanya dibenarkan bagi 14 kategori barangan tertentu. Barangan basah masih belum termasuk dalam senarai tersebut. Namun begitu, perkembangan terbaru menunjukkan ada perubahan positif yang sedang dirancang oleh kerajaan. Menurut kenyataan daripada pihak Kementerian Kewangan, kerajaan bersetuju secara dasar untuk menambah kategori barangan yang dibenarkan di bawah penggunaan kredit sara. Ketika ini, satu mekanisme baharu sedang dirangka bagi membolehkan perluasan skop penggunaan bantuan tersebut. Antara yang sedang dipertimbangkan ialah kemungkinan memasukkan barangan basah sebagai satu kategori baharu. Perkara ini sedang diteliti dengan serius kerana melibatkan aspek kawalan, pelaksanaan serta pemantauan di peringkat peniaga dan sistem pembayaran. Cadangan ini mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada rakyat. Ramai yang menyatakan sokongan kerana barangan basah adalah keperluan asas dan dibeli hampir setiap hari, berbeza dengan barangan lain yang bersifat berkala. Berhubung persoalan bila pengumuman rasmi akan dibuat, Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan sebelum ini memaklumkan bahawa pelaksanaan penambahan kategori ini disasarkan menjelang Ramadan. Ini bermaksud pengumuman berkemungkinan dibuat sekitar bulan Februari. Tarikh tepat masih belum dimuktamadkan kerana sebarang keputusan perlu diumumkan secara rasmi melalui kenyataan media kerajaan. Namun yang pasti, perancangan ini bukan sekadar untuk persediaan Ramadan semata-mata, sebaliknya mengambil kira keperluan rakyat sepanjang tahun. Ada juga yang bertanya sama ada kebenaran membeli barangan basah menggunakan kredit sara akan dilaksanakan sebelum sambutan Tahun Baharu Cina. Untuk makluman, Tahun Baharu Cina jatuh pada 17 Februari. Berdasarkan jangkaan semasa, terdapat kemungkinan pengumuman dibuat sebelum tarikh tersebut kerana ia masih berada dalam tempoh bulan Februari. Sama ada sebelum Tahun Baharu Cina atau menjelang Ramadan, kedua-duanya berada dalam lingkungan masa yang sama. Ini menguatkan lagi jangkaan bahawa sebarang pengumuman berkaitan penambahan kategori sara akan dibuat dalam bulan Februari. Mengenai kepastian sama ada barangan basah akan dimasukkan, pihak Kementerian Kewangan mengesahkan bahawa kategori ini sedang dikaji dari segi mekanisme pelaksanaannya. Sekiranya diluluskan, barangan basah akan menjadi satu kategori baharu, menjadikan jumlah kategori barangan yang dibenarkan meningkat daripada 14 kepada 15. Langkah ini selari dengan matlamat sumbangan asas rahmah, iaitu untuk membantu rakyat memenuhi keperluan asas kehidupan seharian secara lebih menyeluruh dan berkesan. Sebagai kesimpulan, penggunaan kredit sara untuk membeli barangan basah masih belum diumumkan secara rasmi. Namun hala tuju dasar kerajaan menunjukkan perkembangan yang positif. Orang ramai disarankan untuk terus mengikuti pengumuman rasmi kerajaan sepanjang bulan Februari kerana sebarang keputusan boleh dibuat pada bila-bila masa. Semoga penjelasan ini memberi manfaat dan membantu rakyat memahami perkembangan sebenar berkaitan penggunaan kredit sara.